Okey, hari ni anak token nak share pula. Apakah tabiat yang kita kena ubah untuk banyak pitih? Okey, tabiat yang kita kena ubah sebab nak uji banyak pitih apa yang kita kena ubah ialah kita punya cara simpanan. Maksudnya gini, bayangkan setiap hari jadikan tabiat untuk masukkan RM2 dalam tabung. RM2 setiap pagi masukkan RM2 dalam tabung, lebih baik daripada masukkan RM20 seminggu sekali. Sebab apa? Sebab tabiat-tabiat kecil ni menjadikan kita, orang kata, konsisten. Itulah yang anak token buat dulu. Anak token masukkan duit setiap hari RM1. Lepas tu bila dah berjaya, dah konsisten 40 hari berturut-turut, masuk pula RM2. Lepas tu dah berjaya dah RM2 sehari, masuk pula RM5. Lepas dah berjaya RM5, masuk pula RM10. Itulah prosedur yang anak token lakukan sampailah anak token boleh berjaya simpang RM2. Lebang je. Okey, bye.